Hang Jebat. Hei Hang Jebat. Tunggulah. Aku bikin. Kau tengok. Okay, cara nak main game ni mudah je. Pertama sekali, satu kad akan dibuka dekat tengah-tengah ni. Dia akan tengok kalau apa yang dekat tengah-tengah ni. Okay, and then setiap player dia akan pegang 2 kad. Dia akan ambil 2 kad. Alright, and cara main ni sangat mudah sebab apa? Korang tinggal letakkan kad korang bersebelahan dengan kad yang diletakkan di tengah-tengah tadi. Okay, so ikut korang lah. Korang nak letak sebelah atas ke, korang nak letak sebelah bawah ke kan. Korang nak letak sebelah kanan, kiri, itu bergantung pada korang. Okay, tapi cara korang letak, make sure sebab apa korang kena fokus part ni saja sebab korang kena tengok bahagian bawah ni. Okay, bahagian bawah ni lah adalah penentu point korang. So ini adalah strategi macam mana korang nak letak kad korang, sama ada nak letak dekat atas, bawah, kanan ataupun kiri. Okay, so game ni mudah, letak kad, tapi korang kena tengok dekat mana kad korang dapat point. Okay, so dekat bawah ni dia ada tulis point dia. So please tengok ni dulu before letak kad korang. Mudah, simple, easy, senang dimainkan. Cara korang dapat point korang, alright, macam saya cakap tadi, so korang tengok dekat sini point korang ni. Korang akan kira berdasarkan color kad yang korang pegang. Okay, kalau hijau, korang tengok dekat table hijau tu. Kalau dekat hijau, korang akan kira kad hijau. Kalau ada merah, korang akan kira kad merah. So, korang kena hati-hati sikit lah. Korang kena simpan kad mana yang korang nak score point. Alright, so color tu je yang penting. Okay, by the end of the day, dia akan tengok 2 color tu sahaja. Tapi, kalau dua-duanya, you guys main dengan you guys punya kawan, tiba-tiba dua-dua dapat point yang sama, so kita akan ada tiebreaker. Tiebreaker dia akan tengok dekat atas ni. Tiebreaker lah. So ni maksud dia kekuatan kad tu. Lagi besar kekuatan, lagi tinggi tiebreaker dia. So let's say dua-dua dapat 10 point yang sama. 10-10. So ini adalah tiebreaker dia. Siapa dapat 3 and kawan lagi sebelah tu dia dapat 2 ke 1 ke, yang 3 tu akan menang. Tapi kalau let's say seri juga, korang akan tengok kad dekat table tu lah. Kalau dekat table tu, korang kira kad korang lah, dia punya power dia. Sama juga macam tadi. Color apa, korang kira power dekat situ. Mudah kan? Okay guys, untuk hikayat ni, dia ada lagi satu lagi, another version, which is hikayat juga. Tapi yang kali ni adalah versi Cina lah. So karakter dia daripada karakter legenda Cina. So cara main dia sama je, cuma karakter dia berbeza sikit. Okay. Itu saja review daripada review untuk hikayat. So, saran saya, beli. Kalau korang ada partner, beli, try main, seronok, have fun. Okay, kena fikir sikit tapi game dia mudah. Letak saja and then tengok color korang. Itu je. Alright. So, see you in the next video.